on. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Allahumma ftah alaina himmataka wa ansur alaina min fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk. Terima kasih Nur. Okey, apa khabar semua? Baik. Bertemu kita hari ini sebab tiba-tiba dapat berjumpa dalam satu kelas, ya. Setiap ada ni lagi tadi ada orang tanya saya, cikgu masuk majalah 3 ke? Tak tunjuk lebar sikit, duduk tepi ni besar sikit muka. Okey. Okey, jadi hari ini kita akan belajar dengan happy, tak ada stres, ya. Tak ada stres, seronok. Tapi sebab kita ni pernah kenal, ya. Orang lain kata tak kenal maka tak cinta. Jadi cikgu kenalkanlah diri, ya. Saya ialah Puan Rohani binti Awang dari SMK Teluk Cempedak. Saya dari Teluk, ya. Kebetulan, ya. Tak jauh pun, berjiran. Tapi tak pernah jumpa. Okey, jadi cikgu nak secara cepat kenalkan diri. Nama yang kamu paling suka orang panggil. Okey. Semula dengan Faiz. Sebut nama, cikgu nak sebut nama je. Sebab kalau tak kenal susah kan? Okey, Faiz. Nama Aswad pengawas ya? Nama Muhammad Rafiqin. Rafiqin, okey. Mazlina, okey. Wahidah ni bertanya suspek. Cikgu suspek. Tengok kamera. Suspek. Okey. Akhir sekali. Raja Farah. Okey. Kat sini dah jadi macam kamu belajar kan kat Jepun? Ada 6. 7 saja lelaki. Kalau kamu duduk di Jepun, alangkah indahnya. Sebab apa? Sebab lelaki dia sedang menanti waris untuk takhta dia. Wah, suka sikit, ya. Okey. Ya. Kita nak buat magic hari ni. Ya. Cikgu akan edarkan kertas ni magic box. Saya ada papan putih saya. Kamu ada papan putih kamu sendiri. Jadi tak dengki, ya. Okey. Magic. Daripada tak ada apa-apa pada ni, nanti dia akan ada. Magic lah. Jadi kalau kita beruang, kamu kita beruang, ada beruang kan? Okey? Tak perlu edarkan. Okey, edar. Okey, seorang pelajar ambil satu magic box dan satu marker.
dia buka plastik dia. Betul tak? Tapi tak dapat. Okey. Tak payah buka buku lagi. Tak apa. Sekejap lagi kita buka buku. Sejarah saya tahu memang kitab dia buku set. Kita santai dulu. Okey? Semua orang dah ada satu marker dan satu whiteboard. Magic board. Okey? Ada? Ada tak suaranya? Ada. Bagus dan best. Okey. Baik. Saya nak kumpulan bermula dari sini kumpulan di sebelah kanan lukis peta semenanjung dengan cepat sketch sebesar-besarnya. Sebelah kiri saya peta Sabah dan Sarawak. Tiga orang ni nanti akan lukis bendera Malaysia. Ya. Malaysia. Tak lila ni. Ni dia kemadang. Boleh. Dan kemadang memang tak hijau sudah. Dari Malaysia, kita Malaysia. Bolehlah, tak apa. Jadi macam mana pun dan besar, tengok. Jadi cantik, selfie sikit. Tak apa, tak tanda kategori pun tak apa. Okey, so sebelah kanan saya lukis peta semenanjung, sebelah kiri Sabah Sarawak. Tiga jejaka idaman ni bendera Malaysia. Okey, sebelah sini Sabah Sarawak saja, sebelah sini Semenanjung. Tak payah gabung. Sini Sabah Sarawak, sini Semenanjung. Jejaka idaman bendera Malaysia. Lakar je. Tak ada pembahagian di sini, tak apa saja itu. Okey, so sebelah kanan saya lukis peta Semenanjung, sebelah kiri Sabah Sarawak. Tiga jejaka idaman ni bendera Malaysia. Okey, kumpulan Semenanjung. Dah siap lah? Dah siap belum? Okey, dah siap? Dah siap? Kenapa malu ke? Kenapa ada? Siap belum? Dah. Okey, dah siap sofa? Bendera tak siap lagi. Apa? Tak sama pun tak apa. Sketch, saya kena kata sketch. Apa? Asalkan ada bentuk. Ya, nak hilang mengantuk kan? Kadang-kadang hari ni mengantuk. Ada bentuk, okey lah. Tak apa, biar je. Okey, kumpulan Semenanjung. Dah siap dah? Dah
Sebelah kanan saya. Okey, siapa pemenangnya? Abang sikit. Nanti Hadirah kan? Okey, kita ambil kita Hadirah. Okey, sekarang Sabah Sarawak. Okey. Kita ada yang pertama. Sabah Sarawak. Cantik kan? Nampak? Okey. Pastel ni, geografi ni, tengok. Ya, dia ada sempadannya. Okey, yang kedua. Alhamdulillah. Okey, yang kedua. Sabah Sarawak. Ada dia? Ini pada. Okey. Okey, yang ketiga. Yang ketiga. Okey lah. Okey lah, tak okey lah. Okey lah. Okey. Mana satu? Okey, mana? Yang ni. Okey, jadi kita dah dapat dia punya pemenang dia. Okey, baik. Sekarang kita guna peta yang kami lukis ni. Kita sampai. Malaysia ya. Kami dah gelak dulu, tak tengok lagi. Okey. Faiz, Aswad dan Rafiqi. Ya. Faiz, betul? Aswad, Rafiqi. Okey. Apa yang kamu rasa cantik? Aswad. Faiz. Rafiqi. Dia tak nak kira dah bintang ni berpecah berapa Okey, mari kita nak tengok. Aswad. Okey, Rafiqi ke Aswad? Aswad. Okey, Rafiqi ramai peminat. Kata dah Aswad. Okey, kita akan guna peta Rafiqi. Peta tu. Tuan bendera. Nak cari ni. Tengok sini. Okey, baik. Semenanjung Tanah Melayu. Okey, sekarang saya akan pilih beberapa peta untuk kita tunjukkan.
Sedap kan? Okey, kita ambil minyak Hazira. Okey, sekarang Sabah Sarawak. Okey. Kita ada yang pertama, Sabah Sarawak. Cantik kan? Nampak? Okey. Di pantai dulu ni, geografi ni, tengok. Ya, siap dia sempadan dia. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua. Sabah Sarawak. Sekali. Ini kuat ke? Okey. Okey, yang ketiga. Yang ketiga. Okey lah. Okey lah tu tak okey tau. Okey lah. Okey. Mana satu? Okey, mana? Yang ni. Okey, jadi kita dah dapat dia punya pemenang dia. Okey, baik. Sekarang saya nak buka betul yang kamu lukis ni. Tak sampai. Okey, sama dengan apa ni? Mana pun ni? Tak kenal biasa lah. Tak kenal pun. Mana pun ni? Sebenarnya kamu sama Sarawak apa? Malaysia. Malaysia. Okey, setuju? Setuju. Okey, baik. Jadi, ya, itulah tajuk kita hari ini. Kita akan belajar mengenai pembentukan Malaysia. Sebab dalam bab terdahulu, kamu telah belajar bahawa Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah dibentuk. Ya? Okey. Kemudian Sabah masih di bawah SPUB. Sarawak, Rosidobi, apa jadi pada Rosidobi? Ya, kena gantung. Sekarang ni kita nak campur ini supaya membentuk Malaysia. Okey. Tengok masa saya pula. Tengok kita sama cantik. Okey, tengok peta sama cantik. Okey. Ini peta saya lukis. Orang fikir kata eleh. Eleh. Okey. Okey, kita Sarawak. Cantik tak saya lukis? Cantik? Cantik, slow je. Ya? Okey. Malaysia. Tak pandai lukis bendera Tulis je. Okey, jadi tajuk kita hari ini ialah pembentukan Malaysia. Okey. Ya, nampak macam tak ada semangat. Ya. Nampak dia siap ke? Okey. Disebabkan jejak memang tak ramai, ada 5 orang je. Jadi saya nak pilih jejak yang bertuah. Ataupun ada jejak yang menawarkan diri. Tak masak boleh tahu. Boleh tahu tak? Okey. Siapa yang 5 orang menawarkan diri untuk menjadi jejak bertuah? Tahu tak mana yang betul-betul tak tak? Ada apa? Angkat je tangan. Okey, makin bagus. Sangat berani. Okey, dia ambil kuning. Jaki idaman dua. Jaki idaman dua. Kenapa? Nak kita dah ambil sini. Okey. Ada 2 lagi. Hijau dan putih. Hijau dan putih. Dah tak masuk dah. 2 lagi. Baik. Okey. Baik. Jadi saya nak yang ada jejak
jasa idaman yang ada 5 gula-gula ni, tolong bangun. Okey, bangun. Okey, pandang ke belakang kelas. Senyum sikit, senyum jasa idaman. Okey, baik. Okey, ini 5 di jasa idaman. Kita tak tahu lagi apa nak buat dengan dia. Okey, boleh duduk. Okey, sekarang sebab semua dah tidur, saya bagi ambil satu orang. Betul tak? Oh, hijab Cina ni dia suspek. Apa ini? Tak masalah dia ni. Dia dapat yang tu. Pak Ibu dah ambil kan? Okey. Yang tak ambil lagi ya? Ada buat. Itu dia. Wah, semua pada ambil pink. Kamu akan membentuk kumpulan mengikut warna cerenjang yang kamu pilih. Jadi cikgu bagi kamu bergerak dengan cepat duduk dalam kumpulan masing-masing. Ketua tolong cari tempat yang kamu suka. Ikut warna. Jangan kuning. Kalau kuning lah. Okey. Okey, boleh bergerak sekarang? Okey, bawa barang. Ya. Okey, bergerak. Ketua pilih. Ya? Okey. Saya tak nak edarkan sampul ni dulu. Okey, ya. Okey. Okey, kita dah. Kita tak nak edar sampul dulu. Sebab kalau saya edar sampul dulu, kamu tak dengar lah, tak laku dah cakap saya. Tengok dalam ni ada aku kan. So, saya bagi penerangan dulu. Okey, kamu ada 5 kumpulan dan sampul ni pun ada 5. Okey? Setiap sampul ni akan membawa aktiviti yang berbeza dan sampul-sampul ini akan merungkai ya, tajuk pelajaran pada hari ini. Ya? Kamu akan membuktikan kamu lebih bijak dari saya. Betul? Ya? Kita tengok macam mana. Saya akan tolong saja. Okey? Jadi, dalam sampul ini kita akan adakan kumpulan ni secara pakatan murni. Belajar kan pakatan murni? Belajar?
sama. Ada jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey. Ada sistem bahasa. Sama apa sistem bahasa? Samanyoliti. Betul. Okey, baik. Dalam sampul ini, di belakangnya ada soalan. Tetapi kandungan di dalamnya tidak semua yang menjawab soalan kamu. Okey? Jadi kamu mesti mengadakan sistem bahasa. Macam mana kaji lah ni? Pergi antara kumpulan, ketuanya sahaja yang bergerak. Okey? Kamu kena buat dulu pakatan bukti dengan rakan sekumpulan. Kemudian buatlah jawatan kuasa hubungan antara kaum kan. Sampailah buat dalam Melayu 1957 kan. Mesti Malaysia juga. Okey. Faham? Arahan jelas? Faham? Okey. Baik. Saya suka pada orang yang keyakinan yang tinggi. Jadi saya tak nak panggil. Saya beri peluang siapa yang nak ambil dulu sampul-sampul ni. Jangan bimbang, dia tak beracun. Okey. Bagus. Cikgu tak ingat nama, minta maaf lah. Afif. Okey. Afif, sampul mana? Sampai depan Afif, siapa? Warna biru. Warna ini biru. Okey, bawah. Jangan buka lagi. Okey, Afif ni sampul mana? Oh, dia ni memang makin lah. Okey, Fakir. Kuning. Okey, ada dua lagi. Apa? Aziza. Aziza nak yang mana? Hijau. Okey, jadi yang terakhir. Orange. Lapan, ya. Okey, lapan akan ambil orange. Okey. 5 sampul dengan 5 aktiviti yang berbeza. Di belakang sampul ada apa yang kamu kena buat. Okey. Okey, baca di belakang sampul. Okey, buka sampulnya sekarang dan keluarkan. Okey, buka sampulnya sekarang dan keluarkan. Kedua. Ini kena jadi kedua ni. Okey. Baik. Semua ada dalam tu. Ada sampul kosong tak ada. Semua sampul berisi. Baik. 5 kumpulan dengan 5 aktiviti yang berbeza. Aktivitinya masa rahsia. Kita akan tahu nanti masa perbincangan. So, walaupun ini adalah aktiviti berkumpulan. Okey, ingat tidak? Apa? Tunggu semangat wajah sangat. Okey. Okey, walaupun ini aktiviti berkumpulan. Tetapi ini hak individu. Ya. Semua orang mesti menulis magic box dia dengan isi-isi yang perlu untuk kumpulan dia semasa perbincangan. Contohnya kalau yang ini ada 5 isi, 5 itu akan ditulis. Ketua dia nanti ambil ini ke depan baca sahaja. Tak ada orang yang jadi sekretari, tak ada orang yang jadi bos. Okey, adil. Ya. Jadi gunakanlah. Tulis apa saja. Jangan lupa komen sudah. Ya. Tulislah apa saja. Lahirkan fikiran kamu. Berpandukan buku teks. Kita tengok semua orang buat buku teks. Jadi saya berikan kepada kamu masa 10 minit lebih kurang. 10 minit. Boleh buat aktiviti sistem bahasa kalau dah nampak. Tengok buku dulu. Tengok buku dulu. Ada tak isi kamu?
tak ada. Kita baca, kia, tukar dengan mana ni ya? Kita baca. Kita baca kan tukar kan? Memang kena tukar dengan mana ni ya? Boleh tidak? Poin tu. Dok resi tulis siapa balik. Teks. Okey, apa pertama tulis dok resi. Gabung negeri apa? Dash sini. Jadi surat yang pertama. Teks. Kamu dapat jumpa yang sini? Okey, kata dia ambil dok resi negeri mana dash. Dia ambil mana kata Melon dan negeri mana dash. So ni kamu akan dapat. Orang dah susun dah, tak kena. Tengok sini dulu sayang. Tengoklah. Dapat yang ketiga, ini kamu dah kata. Waktu saya kata guna ni tulis. Semua orang ahli komputer dia tulis. Idea pertama siapa? Idea pertama nak beresi negeri mana. Nanti kamu tahu lah kan? Cikgu dah masih buat. Cikgu bagi gambar, kamu padankan dulu. Padankan. Inilah nanti Rafiqin akan ambil tengok ni cerita dia progress. Nampak tak belakang Hari Malaysia.
Dalila dah tak siap dah biasa lah dalam bawah. Kamu cukup tadi okey. Kamu tadi cukup. Lot rest sana. Right? Now okay. Saya nak ambil. Bukan nak tulis. Tahu? Sekali buat Abdul Rahman dah siapa buat? Ada orang buat Abdul Rahman. Singapura siapa buat? Okey, ada 3 minit lagi. Nak sampai kan? Okey, ada 3 minit lagi sebelum buka. Macam mana nak sampai? Ini dah sampai ni, ini kita kena baca sudah. Okey, ini dah dah. Okey. Apa Pasukan tangan lagi waktu ini kan. Juga ada soalan. Dia selesai sampai Okey, kita ada mana? Ni ikut my bawa ni benar kan? Itu dah saya sambung kat wifi. Sebab saya mungkin langkah. Okey, 2, 3 yang keempat siapa? Yang keempat dapat Dato' Ondaka, lepas tu pemimpin Singapura. Dia ada 3 tau. Dia kena pilih tau. Tak begitu. Tambah. Dia tambah sekali Lim Yo Ho. Lepas tu dengan David Masters. Lepas tu yang lepas tu tambah sikit 1929 Lee Kuan Yew. Tak. Dia 3 orang tu macam dia tak aktif. Ya, betul. Kalau mencari buku mana pun sama. Ini Azam buat. Okey, 1 minit terakhir. Okey, 1 minit terakhir. Siapa yang boleh pandai-pandai? FOCK. Itu titik. David Masters. Yelah, dia orang ni 1955. Yang ketiga, Lee Kuan Yew 1956. Dia 29. Dua ni, tiga. Dua sama dia, solat satu. 1985. Yang
untuk gabungkan Singapura dan gabungkan dalam tajuk Singapura lah. Beri cadangan kepada PT. Tak ada, dia punya dapat depan. Yang ni yang tempoh Okey. Baik. Baik, sekarang ya, kumpulan yang pertama akan membentangkan idea pembentukan Malaysia. Siapa yang buat idea pembentukan Malaysia? Ketuanya, tolong bangun. Okey. Baik, sekarang saya nak ketua sebut orang yang memberi idea sahaja. Orang yang memberi idea sahaja. Tanpa negeri. Okey? Tak boleh. Buat. Pertama, tak biasa. Mana-mana dia? Pertama, tak biasa. Okey, nanti. Yang pertama, Lord Presti. Yang tengok muka surat. Muka surat. 136. Ada sana 36, 137. 137. Okey, kumpulan semua setuju Lord Presti. Okey, idea pertama ialah Lord Presti. Pernah tengok gambar Lord Presti? Ni lah dia. Comprehensive lah ni. Okey. Ini ialah Lord Presti. Okey, Rafiqin beritahu siapa Lord Presti ni? Lord Presti ni Kuat sikit Rafiqin, tak dengar. dia penaung syarikat Borneo Utara. Dia adalah Pengarah. betul ke sikit? Penaung? Pengarah Pengarah? syarikat Borneo Utara. Betul kelas. Lord Presti ni dia pengarah syarikat Borneo Utara. Okey, pengarah syarikat Borneo Utara. Maksudnya dia ni kat mana? Borneo Utara kat mana? Sabah Sarawak. Dekat Sabah. Borneo Sabah. Utara di Sabah. Okey. Tak apa. Okey, kita nak belajar kan? Okey, contoh kedua. Sikit. Yang kedua Sir Michael McDonald. Buat sikit, tak dengar. Sir Michael McDonald. Sir Michael McDonald. Okey, ni gambar dia. Michael. McDonald. Ini gambar McDonald. Siapa McDonald? Dia ni Gubernur Jeneral Aceh. Gubernur Jeneral Asia Tenggara. Buat sikit lah fikir, dia tak dengar. Gubernur Jeneral Asia Tenggara. Okey, Gubernur Jeneral Asia Tenggara. Okey, nombor ketiga. Yang ketiga pula ialah Datuk Wan Jaafar. Okey, kamu dah biasa jumpa Datuk Wan Jaafar. Apa yang dia buat? Banyak kali kita jumpa. Wan Jaafar. Elok pengasas. Pengasas Persatuan Tanah Melayu. Pengasas. Persatuan Tanah Melayu. Datuk Wan Dia tak Jaafar. setuju. Tak apa, boleh sendiri. Okey. Apa ni? Okey, Syafiqah. Tak setuju, bangkang. Kita Persatuan Tanah Melayu. Datuk Wan Jaafar pengasas apa? UMNO boleh tak? Pengasas UMNO. Okey, ini Datuk Wan ya. Okey, ini kamu biasa tengok. Dia ada lagi. Ada lagi tahu kelas kau buat. Faiz dengar tak? Suara. Bukan member dia kata dengar. Dengar tak?
Singapura yang satu yang pertama sekali di U-Hawk. Lepas tu Okey. David Marshall. Nanti dulu. Nak tengok gambar Lim Yew Hock. Okey, ini ialah Lim Yew Hock. Ya. Singapura. Okey. Lepas tu David Marshall. Okey, ini dia David Marshall. Marshall. Handsome. Iya, Marshall juga. Nanti apa ingat? Ni David Marshall. Tak pernah tengok Okey. Okey, nanti ni. Lepas tu Lee Kuan Yew. Okey, Lee Kuan Yew. Biasa dengar? Tak pernah dengar? Lee Kuan Yew ni bekas Presiden Singapura masa hidup. Ni dia Lee Kuan Yew. Okey. Okey, lagi. Lepas tu yang pemimpin yang kelima ialah Tunku Abdul Rahman. Okey, Tunku Abdul Rahman. Yang ni ada yang tak kenal? Ada yang tak kenal? Ada keluarga. Ada yang tak kenal? Okey, ni dia. Apalah aku tunjuk juga. Okey. Baik. Ini gambar yang kamu dah tengok. Dan pada mereka lah idea pembentukan Malaysia dilontarkan. Bermula dengan Lord Presi. Okey, Lord Presi. Baik, sekarang ketua kumpulan Rafiqin akan keluar dan matchkan Lord Presi cadangkan negeri-negeri mana yang digabungkan. Okey? Boleh keluar? Okey, walaupun kamu tak buat tak topik ini, tengok buku teks betul lah dia matchkan. Okey. Baik, ini yang Rafiqin dah letak. Okey, sekarang dia nak bagi tahu kamu dia nak jadi cikgu. Rafiqin akan guna ni. Okey. Tak berhenti dulu. Berhenti. Tak dengar, beritahu cikgu tak dengar. Cikgu Rafiqin. Pada Berhenti ni pada tahun 1887. Okey, dia cadang tahun 1887 lagi bentuk Malaysia. Lama dah. Masa cadangan dia, antara cadangan dia, Okey, kita dengar belakang. Kuat sikit. antara cadangan Lord Presi ni, dia mencadangkan British menggabungkan Sabah, Sarawak dengan negara-negara Melayu dan negeri-negeri Selat. Okey, Sabah, Sarawak, negeri Melayu, negeri Selat mana? Tiga tu. Ada tiga. Okey, cikgu. Pinang, Melaka, Pulau Pinang. Melaka, Pulau Pinang. Singapura. Cikgu tak dengar apa suara. Melaka, Pulau Pinang. Singapura je. Okey. Betul? Okey, nanti betul. Cikgu Rafiqin. Betul? Setuju, Faiz? Setuju. Okey, betul. Okey. Yang kedua pula ke McDonald. Michael McDonald. Dia beri cadangan gabungkan Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei dan Sultan Tanah Melayu digabungkan. Okey, nanti dia ulang. Setuju ke tak? Betul, Okey, ni betul? Betul. Okey. Okey. Seterusnya Datuk Ong Jaafar. Datuk Ong Jaafar dia beri cadangan Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei dan Sultan Tanah Melayu digabungkan. Lepas tu ada tambahan kat sini
Lepas tu kat sini ada tambahan. Tanah Melayu yang Merdeka dinamai Malaysia. Okey, Datuk On kata tanah Melayu yang Merdeka ni kita nak namakan Malaysia. Okey. Seterusnya ni pula yang ni. Okey, kelas. Tapi dia kata dia tak nak beritahu yang ni. Lim Yung Hong dengan David Marshall. Kenapa? 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 Cikgu ni tak tahu kenapa. Tadi hilang saya pandang nama dia cepat dia palu. Aisyah, kenapa kita tak nak beritahu David Marshall ni? Bangun tak? Ini tak dengar. Kepada guru Ada dah buku teks. Okey. Buat ada dah buku teks. Baik, ini. kepada tingkatan 1 saya ulangi, kepada guru-guru yang mengajar waktu kelima sila edakan kepastian tingkatan 1 lepas rehat 355 sampai 525. Kepada guru yang bergantikan waktu mukmin sila naik ke atas guru ambil soalan kahwin. Thank you. Okey, yang ini tak ada dah buku teks. Saya ini tak beritahu negeri. Ini hanya cadangan umum. Okey, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew dia beri tarangan supaya boleh gabungkan Singapura dan Sultan Melayu sahaja. Yang dia pelik kan? Ni ada tambahan kat sini. Parti ni Lee Kuan Yew ni letak meeting berbincang dengan Tengku Abdul Rahman. Jadi Lee Kuan Yew ni letak meeting supaya meeting berbincang dengan Tengku Abdul Rahman untuk menentukan Singapura dan Sultan Melayu saja. Ya, saja. Dia nak dua ni dia tak nak join Sabah Sarawak. Okey? Ni Lee Kuan Yew punya kepala. Okey. Tapi kat sini Tengku Abdul Rahman tak setuju. Dia tolak kalangan Lee Kuan Yew ni. Kerana dia takut berlaku ketidakseimbangan kaum. Ya, bagus. Lee Kuan Yew tolak Tengku Abdul Rahman tolak kerana dia tak nak berlaku ketidakseimbangan kaum. Ya? Okey. Baik, akhirnya. Terusnya Tengku Abdul Rahman. Pada 27 Mei 1961, dia menyetujui gagasan Malaysia di Hotel Adafi Singapura. Okey. Setuju dah ada cadangan. Akhirnya 27 Mei 1961 dia setuju ya. Dekat mana dia setuju? Dekat Adafi Singapura Hotel. Dekat Hotel Adafi Singapura. Okey, di majlis apa? Majlis makan tengah hari. Okey, kita kelas. Majlis makan tengah hari. Okey. Betul. Betulnya dia pengistirahan pembentukan Malaysia di Hotel Adafi Singapura. Okey, akhirnya dia setuju. Tengku Abdul Rahman digambar. Ini gambar betul gambar arsip. Ini adalah semasa dia mengisytiharkan pembentukan Malaysia di Hotel Adafi Singapura. Okey, kita mula balik dengan Lok Beresi. Lok Beresi cadang nak bentuk Malaysia tahun 1887. Sekarang tahun 2012. Berapa tahun dah? Ini pula pada nak tolak. Berapa? 125 tahun lepas. Maksudnya Malaysia ni telah dirancang pembentukannya oleh Lord Beresi 125 tahun lepas. Bukannya lepas merdeka. Okey? Dan kamu lihat ya, daripada 1887 ya, dia setuju 1961. Okey, idea dia 1887. Berapa tahun? Idea berapa tahun? Barulah terlaksana. 74 tahun ya. Jadi 74 tahun daripada idea pertama barulah Malaysia terbentuk dan pengumumannya dibuat oleh Tengku Abdul Rahman di Hotel Adafi Singapura. Kalau nak ambil tahun yang ini 125 tahun kalau tahun ini. Dan ya. Okey, 27 Mei 1991 ni saja saya nak berkongsi dengan kamu. Hari ini adalah hari Sabtu. Okey? Lunch ya, jamuan kawan-kawan wartawan dia umumkan. Okey, Puan Sati dengan kumpulan sikit, ada apa lagi nak tambah? Ada? Tak ada. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey.
bermain dia. Baiklah, kita nak pergi pada fasa pembentukan Malaysia. Mula dengan fasa politik dulu. Yang mana yang dapat sampul politik? Okey. Orang desa banyak sangat jadi pada kata. Okey, rancang Malaysia bagus. Bagus ditanggung. Apa dulu? Sebagai rakyat Malaysia, apakah kejayaan yang telah kita capai hasil daripada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963? Kejayaan yang pertama itu dalam bidang ekonomi, pasaran luas. Kerjasama serata dalam, contohnya kita ekspor balak, sawit, getah, biji timah. Kejayaan kedua, kejayaan dalam bidang sukan. Di mana kita membabitkan diri dalam sukan Olimpik dan Commonwealth. Contohnya kita punya rakyat Malaysia kita, Datuk Lee Chong Wei telah mengharumkan negara Malaysia dalam bidang sukan badminton. Kejayaan yang kedua dalam bidang teknologi, iaitu kita dalam sistem komunikasi, iaitu Malaysia mempunyai satelit sendiri seperti Misat. Misat lagi apa lagi kita? Yosat kan? Mana dengar? Apa yang dengar? Okey, baik. Ada tak idea lain? Apa kejayaan yang kita dah capai daripada pembentukan Malaysia? Saya lanjut. Elok angkasa, betul tak? Kejayaan elok angkasa, kita dah ada angkasawan pertama. Siapa? Angkasa Pasha? Siapa?
cukup, okey. Ini dah pesan nafsu. Okey, apa lagi kejayaan lain? Kejayaan dalam pembangunan. Okey, bagus. Itu dalam pembangunan yang adanya Putrajaya, iaitu sistem pentadbiran kerajaan persekutuan. Kita ada bangunan pencakar langit. Ya, yang visi. Dan kita juga ada KLIA dalam visi penerbangan. Ini memudahkan lagi pengangkutan. Dan itu kita ada mercu tanda yang kita bangunan pencakar langit, iaitu KLCC. Nara Nova Petronas. Okey, ada lagi? Ada dah. Okey. So, idea bagus. Kamu memberi idea yang baik. Ada idea sampai dengan nama idea? Kita cuba nama idea? Ada? Okey, baik. Okey, terima kasih. Baik. Jadi kita dah buat pembentukan Malaysia. Kita dah tengok faktornya. Dan kita dah jawab soalan KPKK. Kita minta seorang merumuskan keseluruhan isu pelajaran yang
cikgu tak dengar. Cikgu Rafiqin. Pada log base ini pada tahun 1887. Okey, dia cadang tahun 1887 lagi bentuk Malaysia. Lama dah. Cadangan dia antara cadangan dia Okey, kita dengar belakang. Kuat sikit. antara cadangan log base ini dia mencadangkan British menggabungkan Sabah, Sarawak dengan negara-negara Melayu dan negeri-negeri Selat. Okey, Sabah, Sarawak, negeri Melayu, negeri Selat mana? 3 itu. Ada 3. Okey, cikgu. Pulau Pinang, Melaka, Pulau Pinang. Melaka, Pulau Pinang. Singapura. Cikgu tak dengar rasa suara. Melaka, Pulau Pinang. Melaka, Pulau Pinang, Singapura, ya. Okey. Betul? Okey, nanti betul, cikgu Rafiqin. Betul, setuju, Faiz? Setuju, okey, betul. Okey. Yang kedua pula Malcolm McDonald. Dia beri cadangan gabungkan Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei dan Tanah Melayu digabungkan. Okey, nanti dia ulang. Ini betul. Ini betul, Okey, ini betul? Betul, okey. Okey. Seterusnya Datuk Onn Jaafar. Datuk Onn Jaafar dia beri cadangan Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei dan Tanah Melayu digabungkan. Lepas tu ada tambahan kat sini. Ada tambahan. Ini betul dulu sebelum betul. Ada bangkakan tak dari kumpulan lain? Lepas tu kat sini ada tambahan Tanah Melayu yang merdeka dinamai Malaysia. Okey, Datuk On kata Tanah Melayu yang merdeka ni kita nak namakan Malaysia. Okey. Seterusnya Mitlak. Yang ini Okey, kelas. Tapi ni kata dia tak nak beritahu yang ni. Lim Yung Hong dengan David Marshall. Kenapa? 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 Cikgu ni tak tahu kenapa. Tadi hilang. Saya pandang nama dia cepat dia paling. Aisyah, kenapa? Rafiqin tak nak beritahu David Marshall ni? Baru mana tak? Ni tak kenal. Kepada kedua Ada dah buku teks. Okey. Sebab tak ada dah buku teks. Baik, yang ini. kepada tingkatan 1 saya ulangi, kepada guru-guru yang mengajar usul kelima diadakan kepastian tingkatan 1 lepas rehat 355 sampai dengan 25. Kepada guru yang menggantikan satu Okey, betul. Dia buat jual beli lagi. Betul? Betul, Ada salah? Ada bangkakan? Okey. Atau belum bersuara? Kalau tak cikgu tak tahu. Ada salah? Betul? Okey, semua setuju betul? Okey, jadi memang semuanya betul. Bagus. Tahniah. Awak telah buat perkataan murni. Kita master dengan cara yang baik. Bagus. Semua isi adalah betul. Okey. Baik. Adalah kalau boleh menambah baik dari segi PMP, apakah yang cikgu rasa boleh, maksudnya pelajaran itu boleh lebih menarik sekiranya cikgu rasa tidak menarik. Ya, apa saja, maknanya kita bukan untuk mencari kelemahan guru, sama-sama kita cuba nak memperbaiki ke arah mendapatkan satu kaedah pengajaran yang berkesan. Ya, maksudnya pelajaran objektif kita belajar pada hari itu tercapai. Okey, kita dengar dulu pandangan daripada guru dan buat pelajar yang akan mencatat ada perbincangan kita pada hari ini. Okey, silakan buat Cikgu Puan Rohani. Assalamualaikum dan program lesson tadi ini sebagaimana yang kita tahu, program lesson tadi ini dibuat secara
muridnya saya jumpa pada kelas yang belakang. Tapi bila dibuat kaedah ini, pelajar memang minat dan nampak dia tahu lah bila kita nak pada pencapaian objektif pelajaran tu nampak dia tahu. Sebab kita banyak gunakan, saya memang banyak gunakan ABM yang kita nampak memang tradisional. Tapi itulah yang pelajar suka. Dia suka kumpulan. Sebab kalau tak kumpulan, dia tak akan ada pelibatan aktif. Sebab kalau tulis mendak ni pelajar dia kategori yang sederhana. Jadi kalau kita nak harap dia yang volunteer, memang payahlah, terutama kalau kelas belakang. Jadi memang nak tentukan kumpulan, memang kita kena tentukanlah dengan kod-kod warna mana saya satunya memang betul lah. Kalau suruh dia buat kumpulan sendiri memang susah nak jadi. Jadi cara yang sama, memang cara yang sama punya. Cuma saya nampak hari ini mungkin tekanan saya ialah saya tak kena belajar. Nampak masa semua saya tahu berginjak-ginjak sampai kita terpaksa ni. Dan saya rasa belajar ni bagus. Cuma biasalah kita tak kenal. Dia tak selesa tak kenal kita lagi. Dan satu yang saya nampak bila kita tak tahu nama belajar, cikgu pun tahu bila tak tahu nama belajar memang satu yang amat sukar. Jadi itu yang nampak benda tu berpanjang-panjang. Masa buat tu memang 40 minit. Dan itulah kaedahnya. Nampak pelajar boleh masa berumur di sekolah saya memang bisa pun tengok pelajar yang buat yang merumus di akhir ini ialah pelajar yang tidak pernah merumus dan selalu dalam kelas. Tapi bila kita buat lesson study ini, memang dia akan bersemangat dan dia boleh merumus. Hari itu memang dengan sangat baik dan memang dia seronok nak belajar lagi. Seronok nak belajar lagi. Mungkin waktu pagi, mungkin masa pun petang, panas. Tapi saya nampak tekanan pada saya ialah tak tahu nak belajar tu satu jugalah yang menyebabkan kesukaran komunikasi. Dia pun tak biasa. Jadi saya harap cikgu yang ada di sini lontarkanlah penambahbaikan. Kita sama-sama belajar penambahbaikan, kita sama-sama buat. Itu yang datang daripada kumpulan lesson tadi. Ini bukan daripada saya seorang, tapi secara berkumpulan dibuat BPN dia bersama-sama, lontaran idea dia bersama-sama, cuma disahirkan dalam PNP secara sendirian. Kalau cikgu ada idea yang lebih baik, kita boleh kongsi sama-sama. Pada peserta yang ada di hadapan saya, ada soalan cadangan. Kita lihat di sini dari pengajaran yang dilaksanakan. Siapa saja boleh memberikan. Kita nak cakap. Mungkin tak ada ke depan pun tak apa, dia cari tempat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Roniada Ismail, wakil dari MGC Nipis. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah pada Puan Rohani kerana berjaya dalam kelas sebentar tadi. Pada hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan memanglah untuk menjadikan suasana kelas pada hari ini begitu menarik, begitu ceria itu tak sukar bagi pendapat saya. Kerana pelajar itu telah diprogramkan pada hari dia orang tahu. Dan semasa PMP tadi dilaksanakan, saya pun terfikir kebenaran apa yang dikatakan oleh seorang pembentang tentang kerja kita tadi, dari Jepun, wakil dari Jepun mengatakan bahawa lesson study ni sangat sesuai di sekolah rendah. Sebab budak sekolah rendah ni dia tak kisahlah kalau ada orang tengok di belakang dan sebagainya, dia tak kisah. Dia jujur sebab dia adalah diri dia yang tersendiri. Dia akan terus gembira, dia akan terus bermain dan dia akan terus aktif. Tetapi kalau pelajar di sekolah menengah ni, apabila dia telah diprogramkan untuk lesson study, secara automatik kadang-kadangnya dia menjadi pasif. Sebab dia tahu ada orang di sekitar dia, dia terpaksa berlakon dan sebagainya. Sebab itu kita tapi agak sukar untuk kita buat sesuatu secara natural lah.
Dan yang keduanya, saya lihat aktiviti yang diberi oleh guru menarik sebenarnya. Tetapi saya ingin mencanangkan satu aktiviti untuk membuatkan pelajar itu aktif dan gembira, iaitu sebentar tadi korang ni ada memberi gambar, ya, gambar tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia yang diambil dari internet. Dan saya pun telah, saya bukan mengajar sejarah tapi mengajar bahasa Melayu. Saya telah berhubung dengan salah seorang rakan saya yang mengajar sejarah. Saya bertanya kepada beliau, adakah gambar tokoh itu ada dalam buku sejarah? Dia kata ada. Jadi saya rasa ada cadangan dengan meletakkan gambar tokoh itu di satu sudut. Kemudian pelajar yang menyebutkan nama-nama tokoh tadi, dia juga minta kumpulan-kumpulan tertentu untuk pilih gambar tokoh tersebut. Dan jadi di situ telah berlaku pergerakan pelajar. Satu. Yang kedua, apabila berlaku kesilapan, contohnya pelajar tersilap memilih gambar tokoh, jadi pada masa itulah guru boleh masukkan unsur percubaan dengan memberi satu komen yang mungkin, kalau saya, bagi diri saya biasa berlawak dengan pelajar, saya kata mungkin bahasa saya kurang tepat kot, saya selalu cakap Cik Tipah salah tu. Jadi bila Cik Tipah tu, pelajar akan, saya rasa dia akan mesra dan ketawa ke Kak Long ke atau abang ke dan kakak dan sebagainya. Jadi di situ ada unsur aktiviti yang lebih riang dan kelas tu mungkin sama-sama ketawa kerana kakak dia tadi dapur on pun tak kenal kan, contohnya suka katanya. Mungkin ada bahasa-bahasa dari kawan-kawan dia yang sedikit mengutuk dalam nada yang orang kata menceriakan. Itu bagi pendapat saya lah. Sekiranya saya tidak tepat, tidak betul, silalah diperbetulkan. Terima kasih. Kalau kita lihat beberapa kelemahan tadi, sebenarnya bukan kelemahan daripada PMP, ya. Banyak faktor kita perlu ambil kira, ya. Pertama saya dapati, ya, suasana pelajaran daripada bilik belajar ke dewan, ya, memang dia sangat mempengaruhi lah. Cikgu luar mengajar, tempat baru pula jadi memang berkesan. Jadi kalau faktor itu tidak berlaku, ya. Contoh kita buat dalam classroom yang sebenarnya, saya yakin PMP adalah lebih menarik lagi dan tidak berlaku kelemahan sebenarnya yang telah ada sedikit yang disebut tadi lah. Memang tak akan wujud lah, insyaAllah, ya. Sebab saya dapati subjek sejarah memang ramai, ya, guru ataupun murid saya mengaku bahawa subjek yang dia tak minat, ya. Saya sendiri pun tak minat kalau masa saya sekolah, ya. Tapi cara pendekatan Purani itu memang telah menarik minat pelajar, melibat semua, ya. Tak ada yang tidur. Kadang-kadang kita subjek sejarah juga ada tidur dan kelas pun ada sebenarnya bercakap dan sebagainya. Tapi ini tak berlaku lah. Ini memang satu yang cemerlang sebenarnya, ya. Dan saya nampak, ya, lesson tadi ni boleh diikuti oleh orang lain atau subjek lain dan boleh dilaksanakan lah. Sebab saya sendiri di Temerloh, ya, kami juga ada inisiatif buat untuk subjek kimia daerah, di mana kami buat dalam bentuk zone dan feedback berguru memang sangat positif lah. Dan cikgu-cikgu dapat belajar, dia kata banyak idea dapat diterima. Macam tadi kita dapat menimba banyak idea-idea bagaimana kita menjadi seorang guru yang lebih kreatif lah, ya. Itu yang saya dapat. Ini hasil lagi. Cuma yang saya lihat pada rancangan mengajar cikgu itu untuk satu masa je kan, 40 minit. Tapi apa yang saya lihat tadi, pada peringkat awal mungkin secara industri cikgu tadi dan dua pelajar mungkin kita patut mengedarkan untuk kumpulan dan sebagainya. Pada setiap masa tu, saya rasa dah hampir satu masa habis di situ. Dan yang kedua tu saya tengok kepada cikgu kerja FU, cikgu yang untuk menjana idea pembentukan Malaysia. Jadi bila kita tengok dari segi masa, saya rasa dah mengambil sampai 3 masa lebih daripada 1 jam. Di situ saya rasa kemungkinan lah dari segi untuk mencapai hasrat kita untuk sekurang-kurang satu objektif itu saya sudah mengambil masa terlalu lama. Mungkin itu kaedah cikgu mereka awal cikgu itu ialah untuk menggerakkan pelajar atau pelajar dengan guna tambahan cikgu. Yang ini saya ingin mengucapkan tahniah pada Puan Rohani. Secara keseluruhan pengajaran beliau sangat menarik, terutama sekali cara penggunaan magic board itu.
memang saya kali pertama lihatlah cara ini. Okey, saya cikgu saya respon. Idea ni Cik Pok tu datang daripada Puan Rohana sendiri. Ya, itu idea yang diberi oleh Puan Rohana lah. Yang nama tadi saya namakan sebab nama tu tak ada dalam buku teks. Ya, saya cari jadi kalau saya nak sudah namakan, saya rasa nanti dia tak boleh namakan. Ada satu tu dia yang ada dalam buku teks. Dan tujuan saya tunjuk tu supaya dia kenal. Jadi saya namakan terus lah. Nama tu tak ada dalam buku teks macam tu. Dan yang Cik tadi bagi, saya memang mengaku hari ni memang teruk masa saya fikir. Tapi saya buat benda yang sama. Para kisah pun dah tengok di sekolah saya. Memang dia 40 minit, 5 minit macam tu dia lebih. Sebab kita memang dia lebih cepat ni dia sebab kita dah kenal dia. Kemesraan tu memang ni. Satu lagi sebab mungkin pelajar tu dia dipilih ni dia rasa macam dia tak selesa. Dia dah mungkin dia padam. Sebenarnya benda sama sebab tu saya kata benda yang sama dibuat dan kita tengok pun ada buat kita. Dia kalau lebih pun dalam 5 minit macam tu saja. Tak jadi macam tadi. Apa betul-betul kumpulan kita akan tukar. Tapi budak ni kalau dia kenal kita buat sekali, hari kedua dia tahu. Kali kedua tu macam kita tak payah dah arah, dia dah tahu. Apa? Dia akan cari sendiri, dia akan duduk dan dengan cepat. Dan dia kenal chemistry itu ada kan, ada lain. Jadi dia rasa macam bila pergi kenapa malulah cikgu tak tahu, nanti cikgu tunjuk. Dia bila kita dengan kita memang kita macam Puan tadi kata kita punya dah bahasa-bahasa yang kelakar-kelakar, kita panggil dia, ada gelaran dia masing-masing. Dia pun memang enjoy. Saya akui lah hari ni memang berusaha masa dia memang saya pun memang tengok belajar banyak. Tapi benda yang sama. Saya cuba bawa benda yang sama yang dah buat. Tapi dia kasihlah tak dia bawa. Ada lagi cikgu? Dari segi mungkin perlibatan pelajar. Assalamualaikum. Saya Puan Cik Rohani binti Cik Awang daripada SMK Kuala Jangkut. Sebelum tu syabas dan tahniah lah ya saya ucapkan kepada Puan Rohani. Sebenarnya bukan senang ya kita datang ke sekolah lain ya, kemudian kita mengajar ya pelajar-pelajar lain ya, bukan senang ya. Tapi ini sebenarnya satu kelebihan juga lah ya, satu kekuatan Puan Rohani. Dia pun berani saya nampak bagus ya. Kemudian ABM dia cukup cantik ya. Hanya cikgu yang rajin sebenarnya boleh menghasilkan begini ya. Seorang cikgu yang rajin sahaja boleh buat ABM yang begini. Kemudian pembahagian kumpulannya saya dapati sangat cemerlang lah pada pandangan saya. Kerana menggunakan bula-bula ya dan pembahagian soalan berdasarkan kertas sampul yang berwarna ya. Satu usaha yang sangat menarik dan bagus. Ya, namun ya ada beberapa penambahbaikan lah ya. Yang ingin saya nyatakan di sini. Yang pertama tadi mungkin suara cikgu agak perlahan saya rasa mungkin agaknya waktu petang ya. Sebenarnya kita perlu menyedari bahawa kekuatan utama kita, ABM utama kita adalah suara kita sebenarnya. Kita tak perlukan ABM lain kadang-kadang. Suara kita, mimik muka kita, itulah sebenarnya kekuatan yang akan menarik pelajar untuk terus bersama kita sepanjang kita mengajar. Tapi mungkin Cikgu Rohani dia letih ya sebab dah waktu petang, datang pula sekolah lain ya, mungkin adalah sedikit kegeronan di situ. Kalau saya pun mungkin kecil turun juga. Okey juga lah ni. Bukannya penambahbaikan ya. Kemudian yang kedua ya, biasanya subjek sejarah ni biasanya banyak waktu lepas rehat. Saya pun sama. Mengajar sejarah di sekolah pagi biasanya saya selesaikan tugas berkaitan dengan disiplin. Lepas rehat PMP pada hari ini. Dari aspek kekuatan yang kita nampak di situ. Perlibatan pelajar. Okey, lagi. Seperti menarik. ABM. Okey, biar berbagai. Ya, aktiviti. Ya, aktiviti yang berbagai juga. Okey, itu kekuatan. Rancangan pengajaran pada cikgu kalau cikgu
Kemudian ada atau tidak rasanya yang perlu kita ubah rancangan pelajaran yang disediakan. Ada yang kita ada tak yang perlu kita diubah? Okey, dari segi masa lah ya, dari segi masa. Okey, lepas yang lain dari segi langkah pengajaran semua boleh diterima. Sebab kita kalau boleh diterima di sini ataupun cikgu ada idea lain. Kalau masa itu mengajar Pak ini, saya rasa dengan satu objektif dan itu kan, kita lihat itu idea pembentukan kan, bukan faktor tadi kan, tapi betul idea pembentukan tadi kan. Kalau pada saya, kalau idea pembentukan tadi, untuk satu masa memang sesuai lah. Sebab di situ pun idea berada dengan 27 orang, atau tokoh dengan idea itu. Kalau ikut soalan tadi masuk dalam faktor, itu sudah masuk topik lain tu. Jadi dengan satu masa saya memang amat sesuai lah. Kalau nak masuk faktor tadi mungkin masuk itu. Saya rasa rancangan mengajar macam itu memang tepat dah. Cuma tadi lah. Dia tambah masa dia, maksudnya dia dikait 2 masa. Sebab idea dan masalah berada kita jadikan 2 masa dia. Ya, maknanya kelemahan di situ dari segi untuk masa ada lagi respon pada cikgu? Ada idea lain? Okey, jadi di sini kita boleh lihatlah ya, untuk dalam lesson study ini, selepas kita membuat refleksi ini, kalau selepas perbincangan ahli sama dengan moderator tu, kalau kita rasa ada penambahbaikan, kita akan buat satu rancangan pelajaran yang baru. Kemudian kita ahli panitia tu, salah seorang daripadanya, mungkin bukan guru kawan-kawan ni atau lain, akan mengajar semula di kelas yang lain. Kita akan lihat di situ perbezaan. Adakah pelajaran yang pertama tadi yang lebih baik ataupun yang kedua lebih baik? Biasanya yang kedua lah lebih baik ya. Okey. Kemudian kalau boleh kita buat refleksi pula. Itulah antara step dalam lesson study. Ya. Okay. Jadi secara keseluruhan di sini kita boleh lihat tadi yang perlu kita ubah adalah dari segi masa, ya, masa pengajaran dari 40 minit kita jadikan 80 minit. Kemudian ya, cadangan tadi kita masukkan aktiviti kumpulan, ya, kemudian menggunakan ada pelbagai kaedah. Bagi kita lihat tadi kebanyakannya kolaborasi saya. Okey, ada apa-apa lagi? Doktor ada nak tambah? Ada apa-apa ya? Idea daripada yang berbakti Dr. Saida. Di Farahana kan tak ada. Saya kan dulu dah pada saya Farahana dulu. Mula Amin ada kata nak buat discussion tadi ya. Sebab ada orang jaga, CBN dah jaga, tak semua dah ada. Cuma apa tu, proses tu nak jagalah. Jadi ramai sangat. Sebab kita juga buat showcase, tak ada masalah lah. Kemudian yang pertama tu, yang perancangan tu, I'm not really happy about the perancangan. Sebab yang kita objektif itu is very much, you are actually having this examination RPH. Where is the thinking RPH-nya? Where is the teaching RPH? Macam saya kata tadi, where is the teaching curriculum? Jadi kalau kita nak harapkan budak hafal yang ini lulus exam, memang boleh lah, memang dah salah. So lesson study is about not only about the acquisition of knowledge, hafal, boleh senarai, because that is dalam buku lah. Sudah ada. How can we manipulate students' ability to be resourceful about that? Itu. So dalam bilik gajah adalah aktiviti dia bercorak thinking skill. Itu lesson study. Normal teaching, kita tengok macam jawapan tentuan lah. When we have normal teaching, the comment is normal comment. You are commenting about teaching. Whereas in lesson study, it is about commenting student learning. Memanglah sebab tak salah lah, memang betul lah. When we are so much about teaching, so the comment comes from teaching. Lesson study ini adalah sesuatu yang bukan macam
pencerapan masa di IPG. Macam saya jadi pensyarah, bukan nak cerap macam tu. Kalau macam tu tak payah buat lesson study untuk ramai-ramai tu. Lesson study ni is how menggunakan faktor tu sehingga pelajar ni is not only able to be resourceful, cari sendiri maklumat, but also have some kind of communication skill, thinking skill. Macam cadangan tu. But I like dalam cadangan juga. So proses tu dah betul dah tu. Ya, mula-mula bincang ramai-ramai. But if kita Malaysian teachers can come up with something, tulis kat sini adalah constructivism. Saya tak nampak satu elemen constructivism pun. Yang maaflah anak kata ya, sebab kita cakap together. Elemen constructivism is zone of proximal capacity. Dia tahu sikit, dia itu scaffolding. Budak kumpulan ni dalam kumpulan tu tahu sikit, orang lain tambah. Orang dewasa tahu sikit, budak muda tambah. Ada 8 faktor, dia bermula dengan 1. Kemudian orang lain tambah 2. Tak semesti kerja kumpulan. Ya? Jadi itu yang kita katakan constructivism. Tapi tak apa, sebab Malaysia punya standard pengajaran kita macam ni lah. Jadi sejarah ni amat seksa nak mengajar. Saya ada satu kumpulan guru cemerlang sejarah. Berkali-kali kita nak lahirkan lesson apa tu, RPH dengan strategi. Baru jumpa satu, dipuji-puji oleh Datuk Tan Sri, Cikgu Rohana, Cikgu Sharifah. Ya, jadi saya nak tengoklah macam mana Cikgu Sharifah dapat kurikulum silibus sejarah, dia tukar silibus kurikulum tu kepada teaching kurikulum. Katanya A. Jadi itu tujuan lesson tadi. Itu sebab kita buat 2 je, 2 kali, 3 kali. Sebab sekali buat tu pun kita dah boleh macam saya lah. Saya mengajar agama, ustazah, tapi saya nak mengajar bahasa Inggeris. Jadi cikgu-cikgu tu mengajarlah. Saya kata saya nak ajar kelas bahasa Inggeris, maka dia pun ajarlah, buatkan sama-sama lesson plan ni. Begitu payahnya lah. Tapi saya kata my focus is thinking. I'm not about think pattern, I'm thinking. Saya pun ajar. Kali pertama macam ni lah. Doktor, suara you penambahbaikan, saya rasa untuk saya kongsi bersama-sama di sini lah. Memandangkan objektif pembelajaran, kalau cikgu lihat di sini, di mana ada satu objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah memahami matlamat pembentukan Malaysia. Jadi yang keseluruhan pengajaran cikgu adalah bagus. Cuma saya rasa kalau bahagian ini dilebihkan masanya untuk menanyakan soalan yang lebih berkaitan dengan faktor politik, ekonomi dan sosial untuk semua pelajar ataupun dalam aktiviti pengukuhan sebelum tamatnya pengajaran, saya rasa objektif ini ataupun matlamat ini akan dapat lebih nampak dengan lebih jelas lagi. Dan saya rasa sikit kekurangan ialah pelajar tidak ditanya sekali lagi sama ada mereka betul-betul faham tentang matlamat pencapaian 3 faktor itu. Saya rasa ini yang mungkin kita boleh buat penambahbaikan. Sekian sahaja. Terima kasih.